diri dia. Boleh tak? Dia tak wasiat. Dia tak wasiatkan apa-apa. Anak dia ambil, aku buat korban untuk ayah aku, sikit daripada harta aku tadi tu. Boleh tak? Okey, saya cerita situasi Seorang ayah, dia meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Anak lelaki tadi tu pandai-pandai, aku ambil dia ayah aku ni, aku nak buat korban untuk ayah aku. Sikit-sikit je untuk korban ayah aku. Sebab ayah aku ni ada 1 juta, aku ambil sikit dia untuk korban kepada ayah aku. Boleh ke dia menggunakan duit ayah dia tadi tu untuk buat korban kepada ayah dia sendiri yang telah meninggal dunia? Teka dulu. Sebelum kita bagi jawapan, dah give up pun saya bagi tu jawapan. Ya betul, akak pun pandai juga. Bila meninggal dunia, harta dia jadi harta faraid, dah jadi harta ibu dia, jadi harta anak lelaki dia, anak perempuan dia. So kalau dia, anak lelaki tadi tu ambil, jadi haram lah kalau tanpa keizinan dua orang tadi tu. Faham? Tak boleh lah. Dia kena dapatkan keizinan. Tapi samalah konsep tadi tu, kena buat atas nama anak dia, pahala tu sedekah kepada ayah tadi, sebab ayah dia tak wasiatkan.